La la la. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wait. Apa tu? Melawat kampung Kage. Sekejap aku kena nyorok dulu. Kepada Kage Phantom Egg, selaku ketua kampung Kage, bapa dia hormati permohonan lawatan ke kampung Kage. Siapa yang nak lawat? Dia nak lawat ke kampung Kage. Hasrat untuk lawatan rasmi ke kampung Kage. Lagi 3 minit. Oh no, aku kena bagi tahu dia ni. Nufail, Nufail, siapkan itu. Kapet merah. Nufail, siapkan kapet merah. Nufail, siapkan kapet merah. Kapet merah. Kapet merah ada, kapet merah. Kenapa nak siapkan ni? Aku jalan kau tahu. Ada apa? Siap. Sakit. Nufail, siap. Terbakar dia. Banyak haiwan. Oh, ambil bulu. Aku ambil bunga merah. Sekejap. Korang. Tetamu, sabar jap. Kita orang tengah siapkan sesuatu untuk korang. Kau ada bunga merah tak? Ada bunga merah tak? Mana? Siapkan untuk diorang. Diorang akan datang ni. Oh, bone meal. Oh, kau punya tu. Bagus. Tak apalah. Iman, bulu bagi aku. Kita fast work. Cepat, diorang dah sampai dah. Iman, bagi aku wool. Iman, bagi aku wool. Iman, wool ni mana? Bagi aku. Oh, ajak aku pergi crafting table. Aku tak ada buat estetik lah. Sibuk betul lebih bagus. Apa jadi tu? Aduh, aku terbakar. Tukar kawan. Jangan. Tak payah. Unnatural. No, woolnya habis. Kumpulkan barang lagi. Bunuh je. Jom. Tu dapat daging je. Geram je. Tak sengaja. Dah siap. Okey, siap. Dah siap. Bagus. Kat sini, lepas tu nanti kalau dia orang masuk, kita buka kat sini. Buka je. Cakap jemput masuk. Cakap jemput masuk. No, rumah aku belum siap. Apa jadi tu? Hai, sini. Korang sini. Learning, sini. Lalu kapet put. Jemput masuk. Sini naik atas. Jemput masuk. Sini. Sini dulu. Sila duduk. Selamat datang ke Kampung Nufail. Kampung Kage.
Bunuh je dia ni. Anda mengajak kami kemari. Saya setuju dengan kamu bahawa kampung kami ini memilih kedamaian dan kekerasan. Betul. Jom, saya akan memberikan kamu tour. Tempat kita, ke tempat kita dah tak ada apa-apa lagi. Boleh jalan. Jom. Ini adalah kami punya kebun potato. Kebun potato. Tengok ni. Ramah lingkungan. Tidak mudah itu. Apa, mengalami. Perlu kami kongsi. Sepertinya ada potensi. Boleh. Macam mana ada teknologi hijau? Rasanya kita boleh kongsi teknologi pertanian kita sebab dia orang punya teknologi agak kemunduran. So, kita kemudahan sikit sebab saya kami kalau cakap teknologi kami tidak ada memilih kawasan yang bersepap. Kami lebih suka indah dan bersih. Betul. Sebab tu kami memilih satu tempat saja. Sebagai contohnya potato. Kami tidak panik tentang masalah makanan sebab kami mempunyai banyak stok makanan. Baiklah. So, jom kami tunjukkan ke jalan yang sebelah ini yang baru. Sini. Okey, jom. Okey, kita masuknya dia tu. Tak adalah. Lalu tepi. Ini adalah infrastruktur kami yang akan kami siapkan, iaitu kandang binatang. So kami akan menghasilkan lembu dan kambing. Kenapa Betul. kami menghasilkan lembu dan kambing? Sebab dia dapat memudahkan kami untuk menternak mereka tanpa tercampur dan memeningkan anggota-anggota kami. Lepas tu babi haram. Betul. Selain itu, kami mengusulkan iaitu mungkin halal berada. Iaitu Sikit. kami halal memakan babi. Betul. Kita dah sangat support. Memakan babi, kami akan terus eksekusi. kita pun juga kan. Seperti kereta ada kereta barat. Wow. Ayo kami pergi ke arah baru juga. Di sini pula adalah farm. Jemput dah masuk. Ni adalah kami punya wheat farm untuk membuat banyak roti untuk resident kita semua. Betul. Kami mengutamakan wheat juga untuk binatang-binatang kami sebab kami tahu kambing dan lembu kami menggunakan banyak wheat yang berlambak. Apa learning? Pukul je dia. Bunuh dia. Tengok ni. Apa kau kena tengok ni, tempat ni. Okey, ini adalah kawasan lembu kami. Kawasan kebun kami sangatlah meriah. Spider bunuh. Abaikan. Tak ada apa-apa. Lagi kita ada Kau nak tunjuk apa lagi? dua rumah yang belum siap. Belum rumah. Ini adalah rumah milik Hatim. Ya, rumah saya. Belum siap. Kalau ada Hanya semua nak masuk tak? Belum siap lah. Rumah ni dibuat di atas tasik. Wow. Yang keunikan rumah ini adalah rumah ini dibuat di bawah tasik di atas. Kesian hujan. Hujan. Kesian. Hujan. Kalau ni kau boleh game clearkan hujan. Anyway, keunikan rumah ini. Keunikan. Boleh saya ingin melihat dalam isi rumahnya. Kosong. Saya tak dapat mengizinkan kamu masuk ke rumah ini sebab Belum siap. dalam buatan. Ni estetiknya ni. Rumahnya. Wow, fantastic. Yang paling mengejutkan itu rumah ini tidak memerlukan fondasi yang tetap, hanya meletak satu line dan Kan? wow, teknologi apa kali ini? Teknologi tu sangat ajaib. Ini adalah teknologi yang sangat-sangat canggih. Benar. Orang punya sepertinya ada juga
seperti kita orang punya base. Betul. Betul, kita orang tak ada pelindungan lagi. Jadi sistem pertahanannya kukuh. Tak apa. Kami tidak memerlukan sistem Pertahanan. Korang nak tengok sesuatu tak? Tengok ni. Sini. ini adalah kami tidak memerlukan yang ini, iaitu kami punya sistem lebih Ni kita punya sistem pertahanan. Masuk ke dalam. Ini adalah kita punya army. Army. Alah. Nak bahaya juga. Alamak. Kau lah ni. Salahkan dia. Tutup. Korang tadi tak nampak apa-apa. Kesian. itu sajalah jadi saya akan hantar kau balik ke meja portal. Baiklah. Okey. Terima kasih kerana telah bawa kami jalan-jalan dengan tepi lah. Terlalu ramai. Wait, gas. Astagfirullahaladzim, jadi lucu. No, gas. Astagfirullahaladzim. Tak ada gas. Macam mana ada gas? Okay. Astagfirullahaladzim. Faham. Anak panah aku dah habis. Aku target si Iman. Target Iman. Dia suruh kau diam tak? Korang dah kata benda lah. Ha. Tak payah takutkan harap. Besok kau dapat lambat lagi. Wow. Jatuh. Okay. Selamat tinggal.